Assalamualaikum. Hari ini hari yang istimewa untuk kita. Kita nak pergi jumpa satu figura, satu ulama, okay, di KLIA. Kita nak jumpa dia, kita ada satu sesi dengan dia. Jom kita tengok apa sesi tu. Jom, let's go. Assalamualaikum. Hari ini kita berada di KLIA 2 untuk berjumpa dengan seorang yang kita sayangi. InsyaAllah kita nak jumpa dekat dalam. So kita nak jumpa siapa? Jom kita tengok. Ji. Ustaz baru sampai daripada Cambodia. Jadi bagi rehat dulu, makan dulu, lepas tu baru kita buat kerja kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua keluarga Halo Telco. Okey, alhamdulillah hari ini saya bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Somad. Okey, untuk satu misi atas sokongan daripada anda semualah. Okey. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan syukur alhamdulillah kerana berada di sini dan nak ucapkan terima kasih kepada semua pengguna-pengguna Halo Telco SIM card versi Ustaz Abdul Somad yang mana telah pun melanggan menggunakan SIM card tersebut, dan hari ini kita menyerahkan mock-up check kepada Ustaz. Ini adalah sebahagian daripada langganan-langganan anda yang telah support untuk Ustaz. Jadi komisen ni kita serahkan kepada Ustaz untuk membantu dakwah Ustaz dan juga madrasah Ustaz di Pekanbaru lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih kerana setia melanggan. Kekalkan supaya langganan-langganan tersebut akan kita serahkan kepada Ustaz. Jadi Ustaz ada apa-apa sepatah dua kata daripada Ustaz untuk pengguna-pengguna Halo Telco versi Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak jutaan terima kasih kepada Halo Telco dan semua pengguna Halo Telco. Semua uang yang masuk ini akan diserahkan ke Yayasan Pendidikan Hajarah Hana Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. InsyaAllah menjadi amal jariah. Barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Halo Telco selalu sukses dunia, sukses akhirat, dan pengguna Halo Telco tidak hanya menggunakan wasilah telekomunikasi tapi juga dia sudah beramal jariah. Berkah selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Sukses untuk Halo Telco. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima Dan kasih. juga jangan lupa korang yang masih pakai SIM card Halo Telco versi Ustaz Somad boleh upgrade ke plan 50 sebab ada e-roaming percuma. Boleh pergi umrah. Masya-Allah. Mana tahu boleh pergi umrah dengan Ustaz. Amin, E-roaming amin. percuma saja. Amin. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.